Tahajud jangan tinggal. Mulakan hari kita dengan tahajud. Paling kurang 2 rakaat. Apa kelebihan tahajud ni? Allah bagi nur wajah dia. Wajahnya bercahaya. Tak dia ada seri wajah dia. Bukan kulit cerah, tak. Kulitnya gelap tapi cahaya aja wajah, seri. Yang kedua, Allah bagi apa kat dia? Dia jadi orang yang paling hampir kepada Tuhan dia. Satu hadis, yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Ya, dengan maksud Allah hampir pada hamba dia. Siapa yang nak berdoa apa-apa aku nak makbulkan. Siapa yang nak minta apa-apa aku nak tunaikan. Siapa yang nak minta ampun aku nak ampunkan. Yang ketiga, special maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Bila dia yaumul qiyamah dia, waktu orang semua susah, dia duduk makam terpuji. Allah pandang dia, Allah tengok dia. Ni orang yang bangun tahajud. Lagi dia dapat apa? Doanya dimakbulkan. Lagi dia dapat kubur cerah. Lagi dapat apa lagi? Peluang untuk dapat masuk syurga tanpa hisab. 2 rakaatnya. Saya buat banyak kok tak larat. 2 rakaat sudah. Berapa minit sebelum azan bangun usolli sunatan tahajud rakaatain ini cukup. Lepas Fatihah baca qul ya al-kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Baca yang ni saja. Qul ya al-kafirun berapa ayat? 6. Qul huwallahu berapa ayat? 6 coba 4 ayat ni 10. Nabi kata man qama bi'ashari ayatin, siapa yang bangun pada malam harinya membaca 10 ayat, maka akan ditulis baginya perlindungan, perlepasan daripada kelompok yang lalai.